Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam Kak, saya ni. first time datang dekat Kuah ni. Ya. Apa yang patut saya try kat sini Kak? Akak suggestkan ni ikan patin tempoyak. Ikan patin. Boleh Kak saya nak yang bahagian lemak-lemak ni Kak? Boleh. Kuah panas-panas kan? Kuah panas-panas. Allah, Tengok sedap rasa. Yang kedua akak suggestkan asam pedas ikan Asam pari. pedas ikan pari. Banyak jenis ikan juga Kak? Ada tenggiri, ada pari, ada Apa siakap. saya nak try pari Kak? Okey, boleh. Allah, yang ni pun pedas juga ni. Okey, hari ni kita ada 30 jenis lauk dek. Banyak kan? Gula ayam kampung. Gula ayam kampung. Kampung salai. Ini pun fresh setiap hari kan? Kari ikan jenaha. Allah, Adik semua nak bagian mana pekat-pekat. dek boleh Malik akak pilih Kak. Okey. Yang ni besar. Okey, Kak ni macam ni satu set berapa ringgit Kak? Yang ni dia satu ketul RM20. RM20. Okay, dek. Alang-alang dah adik dah sampai kat kedai kuat Okey, ni. Kak. Kita ada sambal daun tempoyak, daun kayu. Oh, daun kayu Kalau dah makan lauk-lauk kampung ni mesti kena ada Ulaman, wah hijau-hijau fresh semua kan? Ada salad, timun. Adik antara budu dengan cendol, adik nak pilih mana dek? Saya orang Kelantan Kak, mau budu Kak. Mau budu. Makanan yang adik order seperti Okey, Kak. makanan bestseller kita lah dek. Anggaran makanan yang adik order ni dalam RM80. RM80 kan boleh makan 3-4 orang juga ni Kak? Boleh. Okey Kak, semua makan ni saya makan dulu Kak. Okey. Bismillah. Dari mana Kak? Area Tampin di Kampung Dusun. Kita cuti setiap hari Selasa je. Daripada pukul apa tu? Daripada pukul 10 pagi hingga 4.30 petang.